Okay, Assalamualaikum and hi. Kali ni kami di AKN akan keluarkan satu lagi demo video untuk penggunaan Microsoft Word dokumen. Okay, sebelum ni kami keluarkan lebih kepada Excel. So, kali ni untuk Word dokumen, so akan ada 13 file yang kami pernah customate sebelum ni untuk klien sebelum ni. So, sekiranya berminat nanti boleh direct dengan kami ataupun boleh beli melalui Shopee. Okey, untuk ketiga-13 file Microsoft Word dokumen ni, user hanya download file yang kami send melalui email dan user just boleh guna buka pakai PC atau laptop menggunakan Microsoft Word dokumen. Okey, contoh kita tengok sini untuk RW1 iaitu surat cuti sekolah. Okey, this one version 1. So, user just buka saja dan boleh guna pakai. Okey, misal kata ada editing untuk bahagian ni, just klik edit. So, kat sini user just boleh guna pakai dan boleh adjust. Okey, after that boleh save as PDF. So, nanti view dia akan keluar lebih kurang macam ni. This one. This one untuk surat cuti sekolah version 1. Okey, this one. Okey, so user just boleh guna pakai macam biasa. Okey, begitu juga dengan contoh katakan untuk surat ganti rugi kemalangan. Okey, this one user just adjust sajalah nama penuh, alamat penuh, tarikh, and then dekat sini boleh adjust. So dia tak ada formula lah macam Excel. So user just kena kira manually lah and then tick kat sini. Okey, just boleh type in kat sini. Begitu juga dengan kita tengok untuk surat kebenaran guna kenderaan. Okey. Okey, and then surat kita tengok notis tunggakan gaji. Okey, this one dia ada table. Contoh macam ni. This one ada table. So katakan user nak insert table, insert a new row lah. So user just highlight macam ni, klik kanan, insert row below. So nanti user just type in nombor 3, apa dia, perkara apa, and then berapa RM, contoh. Okay, and then nanti user manually kira dekat sini lah, contoh 100 lagi penambahan. Okay, kita katakan ini untuk kos petrol. Okay, contoh 100. So jadi 3350. Macam tu saja. After that user boleh print out lah. Okey, misal kata user nak buat penambahan or anything daripada yang sedia ada ni, user just insert saja. So user boleh print, nanti output dia akan keluar macam this one lah. Okey, surat notis tunggakan gaji. Macam ni. Ini view dia. Okey, view dia. Untuk one page lah. Kalau user nak buat penambahan dekat page tu, just masukkan saja details tambahan dekat sini, edit. So, bebaslah, tak ada masalah. Okay. And then, okay. Untuk sekiranya macam ada logo, kita tengok dekat sini, borang permohonan cuti. Macam ni. Okay, kita tengok borang permohonan cuti. Okay, macam ni kan. Okay, this one ada logo. So, user nak ubah logo dia. So, just klik dekat sini, klik kanan. So, kalau ada perkataan change picture, user just change picture, klik. Dan pergi kepada logo yang user nak adalah. Contoh logo kami, this one. So, user boleh ubah. Okay. Kalau misal kata tak ada logo tu, just klik dekat gambar tu. Dan pergi insert, just klik pictures. So, just masukkan gambar melalui folder location yang user letak. For that logo lah. Okay. And then, kita tengok untuk application form. Okay, this one. Okay, this one contoh. Macam, okay, nama. User nak masukkan nama. So, user boleh type in directly. Nur Alia Akmal. Contoh. Begitu juga dengan yang lain ni. User boleh tambah. Macam ni, nak tambah row pun boleh. Klik kanan. Insert row below. Macam tadi juga. Dan adjust. Boleh adjust. Ni kita menggunakan skill dalam Microsoft Word dokumen lah. Okay. Kalau misal kata yang dekat bawah ni, this one footer, this one header, and then this one footer. So, user nak adjust dekat footer. Okay, so adjust application form. So, nama apa? So, just letaklah nama syarikat sendiri. So, syarikat, okay, kita buat my company. Contoh. Okay, itu saja. Okay, then close header and footer. Nak edit je, just double click dekat sini. So, just edit. After that, close header and footer. Okay.
Okey, yang ni basic punyalah untuk penggunaan dalam Microsoft Word dokumen. Okey, begitu juga dengan interview evolution. Okey. Okey, yang ni kita nak remark dia. Contoh untuk kita tanda. Contoh user nak tanda. Okey, berapa dia punya untuk dia punya rate dia. So kita katakan this one, dia 1. So user boleh tick macam ni. Guna kat sini boleh, atau user just print dan tick secara manually menggunakan pen pun boleh, tak ada masalah. After that print lah. Okay, so kalau kita buat preview dia akan jadi macam this one. Kita tengok evaluation RW11, RW11. Okay, this one. Ini dia punya view. Okay, itu sahaja. And then kita tengok kepada okay, the last. Okay, invoice. Okay, invoice sebelum ni melalui Excel kan. So this one secara words. So dekat sini pun user boleh adjust. User nak tambah. Okay, nak tambah just nombor 3. Okay, kita letak macam ni. So Emalia cookie, Emalia products. Okay, so just tambah saja. Tapi beza dia tak ada kiraan secara formula lah. Okey. Okay, macam tu. 5. Kita pergi kat sini. Unit. You kena play around. Okey, cara kira dia. Begitu yang di sini, this one kita adjust lah. Okey, yang ni pun kita adjust. So tak ada formula yang terlibat untuk this punya penggunaan lah. Okey. And begitu juga dengan the last one untuk receipt. Okay, receipt ni dia ada 2 in 1. Macam ni. So, user kena ubah this one dan ubah this one. Okay, yang this one ni penggunaan text area. So, user nak tambah ke, nak adjust, user boleh adjust. Tak ada masalah. Okay, contoh kita adjust macam ni kan. Okay, user adjust kedudukan pun boleh. Begitu juga dengan logo. Klik kanan, ubah. Dan penggunaan adjust logo ni. Macam ni. Okay, dia kena user kena play around lah, sebab dia melibatkan manually dalam penggunaan Microsoft Word, Excel. So nanti user boleh print macam biasa. User dia akan view dia macam ni lah untuk 2 in 1 punya receipt. Okay, this one first page, ini second first view and second view untuk one page lah. Okay, 2 in 1. Okey, itu sahaja. So, sekiranya berminat, nanti user boleh inform untuk RW yang mana. This one antara yang kami keluarkan lah di Shopee. And then juga boleh direct dengan kami. Sekiranya nak custom made, just boleh inform. Nanti kami akan take note details. Dan kami akan keluarkan lah mengikut yang mana yang kami boleh buat lah. Itu sahaja. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!